Okey, kita akan borak tentang filem Neja. So, Neja tu adalah filem tahun 2025, which is dia adalah filem sambungan daripada Neja tahun 2019. So, filem apa ni kan? So, filem ni memang bagi aku memang best gila sebab aku tak pernah tengok tau before filem ni hype gila, filem nombor 2 ni keluar, aku tak pernah tengok lagi filem ni untuk 2019 punya. Lepas tu aku pergi dekat Astro first, before aku tengok Neja tu ni aku tengok yang first dulu lah. Aku tak sangka China dapat produce filem macam ni dalam bentuk animasi. So, nanti aku akan ceritakan tentang apa filem Neja tu ni. So, siapa yang belum tengok Neja 1, memang boleh tengok dekat streaming service macam Astro ada. And then, memang it's a quite interesting punya filem. Cerita ni mengisahkan apa untuk Neja 2 kan. So, Neja 2 ni adalah dia direct sambung daripada Neja 1. Selepas Aubing dan Neja di panah peti, jasad diorang hancur. Tai Yi, which is dia punya dewa tu, telah sealkan roh Aubing dan Neja dalam satu teratai ajaib tau. Starting untuk Neja 2 ni, Tai Yi ni dia nak buat balik jasad Aubing dan Neja. Dia telah kumpul all the teratai and then dia buat balik jasad tu dan masukkan balik roh ke dalam teratai tu. So, semasa proses healing tu, Shen Gongbao ni datang untuk serang diorang ni, and then Neja dan Aubing tak boleh guna kuasa if diorang tak full heal kan. Diorang terpaksa guna kuasa diorang untuk settlekan Shen Gongbao ni, which is kalau kau tengok nombor 1, dia adalah partner untuk Tai Yi, untuk dewa lah. So dekat situ, jasad si Aubing hancur sebab Aubing terlalu banyak gunakan kuasa dia membuatkan jasad tu hancur, and then tinggal Neja je yang ada. Untuk selesaikan mantra ni, Tai Yi ada satu proses which is dia kena jumpa someone, dewa yang paling kuat kan. So untuk dapatkan satu potion, membuat balik jasad untuk Aubing. And then untuk healkan Neja punya badan juga. Untuk dapatkan potion tu, Neja ni kena menjalani 3 task untuk dia layak ke tidak. And then si Neja ni terdapat satu ancaman daripada orang jahat and then membuatkan this whole thing messed up. And then korang nak tahu apa yang jadi kat Neja, dapat ke tak dia dapat potion tu, korang kena tengok filem ni dekat wayang yang terdekat dengan korang. So filem ni still tayangkan, showtime dia memang banyak gila walaupun aku rasa dah sebulan kot. Almost sebulan filem ni ditayangkan, but the showtime is still banyak gila. Kita terus lah pergi pada dia punya review. Let's go. Welcome back to Anas Sudan Channel. So today kita akan review tentang filem Neja 2. Macam tu ke sebut dia, aku tak tahu kan. So filem Neja 2 ni is a filem yang aku tak expect, pecah panggung. Kalau kau nak tahu vibe-vibe macam Endgame, this filem yang membawa vibe Endgame tu yang orang beramai-ramai beratur kat wayang kan, nak pergi tengok. So this filem memang bawa vibe tu. Lepas aku tengok yang pertama, aku excited gila untuk tengok nombor 2 ni. Filem kedua ni membuatkan aku tertunggu-tunggu filem ketiga. This filem memang best gila sebab kalau korang tengok kutipan untuk dunia, untuk animasi yang paling tinggi is Inside Out 2, which is 1.6 billion punya kutipan. Tetapi untuk Neja 2 ni dia dah potong Inside Out and dan kutipan dia dah mencecah 2.1 billion. It's really power nak mampus. So aku amat terkejut gila. And then Disney apa semua tu memang tak sangka filem China yang macam ni, animasi macam ni boleh pecah panggung yang teramat power gila. So kenapa filem ni power kan? Nanti aku akan cerita pada aku punya review. So before aku start, jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. And then bantuan korang aku amat memerlukan untuk aku achieve 1000 subscriber. So yeah, kita teruslah pergi pada benda yang aku minat untuk filem ni. Untuk Neja 2 ni, first benda yang aku minat about this film adalah, ya, tak boleh nak di-argue lagi, dia punya action, dia punya pace memang best gila. Action memang penuh, korang memang tak rasa bosan, which is filem ni almost 2.5 hours. Lama weh. Tapi aku tak rasa 2.5 jam. And then aku tak cukup 2.5 jam tu. Sepatutnya dia buat 3 jam. So filem ni memang pace dia memang laju gila, membuatkan kau tak rasa 2.5 jam tu. Dia punya action sequence, dia tak bagi kau relax pun. Okay, dia adalah momen yang borak semua kan, tetapi momen borak tu aku rasa boleh kira guna jari lagi daripada action. Action sequence dia memang banyak gila. Korang tak perlu risau, which is masuk je wayang. Untuk first act, dia dah bagi dah fighting sequence sebab dia directly sambung
daripada nombor 1. So dekat sini aku nak cakap, wajib ke tak korang tengok nombor 1? Sebenarnya tak perlu pun tak apa, sebab nanti dia akan tease momen-momen untuk yang pas punya lah. Tetapi kalau korang tengok nombor 1, dia lagi enhance kau punya feeling bila tengok nombor 2 ni. So yang aku nak cakap tadi, dia memang directly sambung daripada nombor 1. Dia tak ada time skip macam 6 year after that semua, tak ada. Dia memang terus sambung. Bila dia sambung untuk action, sebab starting dia dah bagi action yang macam endgame punya fighting tu, weh gempak weh. Untuk starting first act pun dah bagi, kau bayangkan untuk third act. Itu nombor 1 yang aku boleh cakap untuk filem ni. Action and dia punya pace memang best gila. Itu nombor 1. Nombor 2 untuk this filem yang aku suka is dia punya joke. Joke dalam filem ni weh, satu hall gelap weh, tak ada yang tak gelap. And then dia punya joke tu is a bersahaja punya joke yang kau tak boleh expect pun joke tu akan keluar. Aku amat suka dia punya joke, memang sampai tak ada pun yang cringe satu pun. Kalau aku ada rezeki lagi, aku nak pergi tengok lagi sekali. So filem ni memang release kau punya stress semua. It's a good movie. Korang kena betul tengok filem ni dekat wayang. And then itu nombor 2 yang aku suka. Nombor 3 yang aku suka is about dia punya animasi and dia punya visual. Animasi and visual dalam filem ni memang cantik gila. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Dia punya 3D tu lawa, and then boleh dikatakan cantik sangat. Aku amat puji untuk the director untuk produce this film yang quite good. Aku amat suka dia punya animasi, all going smooth, tak ada nampak cacat cela. So aku amat suka in term of dia punya visual and then dia punya animasi. Cantik. Itu nombor 3 yang aku suka about this film. Nombor 4 yang aku suka about this film adalah dia punya plot twist. Yes, korang tak sangka betul tak? This film memang provide kau plot twist. Sebab cerita kartun kot. So what do you expect? Ada plot twist semua kan? Aku memang suka dia punya plot twist yang memang tak dijangka-jangka. So pandai director dia buat cerita ni, memang dia tutup all the salah karakter tu dengan all the kebaikan. Tapi bila dia reveal on the third act punya plot twist, so aku macam, weh, apa benda ni kan? Sebab memang shock gila bila tengok dia punya plot twist. Aku tak expect pun the main villain. Aku nak tahu tengok filem ni kan. Sebab walaupun cerita ni dah lama, aku lambat release filem ni, tapi aku tak nak spoil. Maybe ada yang tak tengok lagi. Dia punya plot twist aku amat suka. Kalau kau nak tahu apa plot twist tu, korang pergi tengok dekat wayang terdekat dengan korang. Tiket still banyak, and then aku recommend kalau nak tengok, tengok dalam IMAX. Sebab filem ni lagi best kalau tengok dalam IMAX. Kalau bila kita tengok dalam hall kecil, dia kurang lah enhance kau punya feeling nak tengok tu. Okay je nak tengok, tapi kalau tengok dalam IMAX lagi best lah. Itu saja benda yang aku minat about this film. Banyak kan aku bagi tahu apa yang aku minat dalam filem ni. Ada ke benda yang aku tak minat dalam filem ni? Actually dia ada je, dia tak adalah it's a perfect 10/10 punya filem. Tetapi dia ada 2 benda yang aku tak minat, which is nombor 1 yang aku tak minat adalah dia punya karakter dalam filem ni agak banyak. Siapa yang tak boleh catch up all the karakter ni, korang akan lost bila dekat hujung-hujung nanti. Korang kena laju and then extra fokus bila tengok filem ni. Satu, kalau siapa yang Chinese tu tengok, tak ada masalah lah. So kita yang Indian ke Melayu ke tengok filem ni, kelang kabut betul tak nak tengok, nak baca subtitle. Sebab filem ni dia bercakap laju semua kan. So bila kita nak baca subtitle tu, mengah weh. So dia punya karakter yang banyak tu untuk kau faham. Tapi dia tak adalah complicated punya filem. It's a fun punya filem. Cuma karakter dia banyak untuk kau remember. Dekat sini, karakter dia terlalu banyak membuatkan kau, kalau tak hilang fokus, aku percaya akan lost dekat ujung nanti. Nombor 1 yang aku tak minat dalam filem ni. Nombor 2 yang aku tak minat dalam filem ni adalah dia punya satu animasi untuk action. Pada third act, dia ada satu yang macam endgame punya moment. Dia terlalu banyak tau orang. So bila terlalu banyak orang, bila kau fokuskan pada wide shot, kau nampak macam ombak je lalu. Ombak dan dengan tebuan. So bagi aku dekat situ dia kurang lah, aku rasa macam. Sebab tu dah intense moment. So bila kau buat wide shot, so kau nampak macam ombak bergerak and then tebuan bergerak. Nampak sebab benda tu orang-orang tu jadi kecil kan bila kau nampak wide shot kan. Sebab benda tu berlaku dekat atas langit. So bila dia buat wide shot and then jauh, human tu memang nampak kecil-kecil lah. Bagi aku dekat situ dia kurang memuaskan sedikit. Tapi filem ni memang best gila. So itu is a minor punya hate yang aku kurang berminat sedikit saja. Overall this film boleh dikatakan banyak animasi, which is boleh kaitkan Naruto, dia fit dengan Dragon Ball, dia fit dengan Avenger Endgame. So kau rasa 3 filem ni bergabung jadi Neja tu, kau rasa macam mana? It's really gempak, aku amat suka. And then kawan aku ada seorang ni dah tengok 5 kali dekat wayang. So kau rasa best ke tak kalau tengok 5 kali? Aku pun
nak juga tengok lagi sekali. If ada rezeki lebih, aku nak tengok lagi sekali. And then this film, berapa rating aku bagi untuk Neja tu? So untuk filem Neja tu ni, aku bagi sebanyak 9.5 per 10 untuk Neja tu. So siapa yang belum tengok Neja tu, pergi tengok dekat wayang terdekat korang. Filem ni memang aku janjikan memang best gila. And then dia akan dapat, kalau tak ada siapa yang beat lagi, so far this film nombor 1 untuk tahun ni yang aku memang paling minat. And then siapa yang dah tengok boleh komen dekat bawah, aku nak tahu juga apa yang korang rasa. Jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. So that's all for my review. Thank you. Bye.